kat ni tu. Okey, alright. Mama sungai ya tu. Macam. Aduh geng. Alhamdulillah. Tu ada kata-kata? Kata-kata. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being. Guys, selamat pagi guys. Selamat datang ke Nasta Vision guys. So hari ni puasa yang berapa? 7. Puasa yang ke-7, 8. Dah, ke-8 guys. So hari ni aku bawa customer ke Kuantan betul. Kita turun berdua hari ni guys. Misi mencari mama Mama. Kalau tak ada mama? Mama apa-apa je. Mama boleh. So kita tengok lah guys, ada hasil ke tak hari ni. Puasa-puasa juga. Kan kita lagi. Okay, tengok. Tak apa, awak main lu. Kan tak ambil kang viral, tekong ambil kang. Kita viral dia buat. Ini tekong cibai dia pergi pakuk mama. Depan customer. Depan customer, padahal customer suruh kan. Konten oh, banyak like. Itu jahat tu, itu jahat tu. Itu betul-betul memburukkan nama orang tu bang. Tu lah, kena pula netizen memang. Okey ni boleh pakai crank ni. Kalau mak tak betul. Empuk anak. Tadi hempuk. Dia nak pergi sana oh. Kita pilih yang ni lah, yang tu biarlah. Kan bersilang-silang je lagi. Tapi yang tu pun suara tu. Tu anak tu kat sana. Kau mak sana Ha. Tu, ha. Biar kita Kau pusing Nas. kakek yang ni. tak tahu tuju mana nak tanya Dia tu tengok Nas pun pening ah. Yang masalah menarik belaka ni. Lepas kita ambil yang ni. Kita lepas sikit. Tolonglah, ini je time boleh main mama sekejap lagi. Tuan besar payah nak jumpa payah. Lagi nak main pun dah tak boleh. Kita tengok siapa yang kena. Mana dia? Tak tahu. Mak duduk atas lah, tak dia pakai kain dalam lah. Lepas. Dah balik sana tu tunggu dia. Pancing dulu balik. Pacut tu. Pancing lagi tu. nak pancit lagi depan tu. Lepas pak, lagi. Kacau ni dulu. Anak dia dah tengok-tengok tak ada peluang dia kencing. Tanda tepat lu. Ya Allah, dekatnya. Kenapa awak mari sini? Macam mana nak jauh sikit? Dia nak masuk dalam ni okey. Rasa anak ni lah yang 7 kebuk yang nak cakap. Oh. Ni. Well. Jangan kena pergi batu kes lah. Bodoh. Bodoh balik lah. Tapi diorang melebih-lebih lah balik. Naik kepala pok dia. Sorry kalau jadi. Tengok. Kita jenis bukan tak beria. Kalau dia kata kita jalan je. Tak lah, tengok yang jenis komen kat TikTok lah. Seko-seko. Bagi saya melebih-lebih lah tu. Tak patutlah buat macam tu. Dah ingat Melayu boleh pijak-pijak bodoh gitu. Menteri memang. Tak kena Nas. Oh. Tak kena Nas. Dia pusing bergulung lah dia. Dia ni dah. Dia kata balik lah. Dia nak. Standby. Ratio saya tak ngam ni bang. Sekejap. Saya kena tukar rod sekejap. Tukar rod. Isu laju sangat. Ni ratio 8. Ratio 8 tak boleh. Mak anak ni main cepat pula sekarang ni. Aku nak cepat tukar gewang ni. Open lagi cakap ni, sempat ni. Open lagi ya. Okey nice. Baik nice.
Kalau dia pergi kiri, Dia pergi kiri, mampus lah. kita start je kita cari yang lain. Start je cari lain Anas. Gerak Anas. Tak payah buang waktu. Dari tadi lagi. Lepas sikit. Saya nak. Macam sudah strike. Sial, janganlah hilang tu. Ni. Apa tu? Awal ni. Alah tu. Hilang dia data apa ni? Belah kanan. Kena. Patut. Ada tu. Ada. Tak ada. Ambil. Pakai lah tanda crank. Pakai tanda crank ni okey tak? Oh, lagi. Aduh, crank 600 bawa satu je, sial tu. Aku dah tak bawa. Saya ada 6 bang, saya bawa satu je. Sebab saya fikir, malas aku bawa 600 kat dia bukan pakai pun. Ya. Tapi nak. Tapi Hari nak, ni. bodoh lah. Biasa tu. Dia suruh datang lagi tu. Kau. Salahnya mana ada air surut lah. Ada air surut lagi ke dalam masa terdekat ni? Weh. Sekejap. Tahan kawan nak pergi ke tengah. Kiki, cun. Mantap guys. Nas, cepat sauk Nas. Abang Adi. Tahan dulu. Tak ambil lama ni, aku tak tahu kena macam mana. Sebab dia ambil macam tu. Ya. Ambil total. Oh. Sekejap Nas, biar dia pergi dulu Nas. Dapat dah tu. Tu sekejap. Weh, kasar. Sekali je Nas. Alah hujung ke? Mata depan. Masuk kepala Ambil ekor. Kepala buat hujung Okey. Ikut kau lah. Dah. Aku nak cakap lebih-lebih kan. Aku pun tak tahu kat ni nak sauk ikan. Tak apa, layan. On camera. ikut kau. Bosoh. Body challenge juga, takut sangkut rod. Mantap. Sekejap. Solid. Tak solid weh. Jom main. Mantap guys. Bawa aku pagi kepala dia. Solid tu. Dia tu. Bis. Cepat dah masuk. Alamak. Nah. Tok. Sekejap. Okey ngam. Alhamdulillah. Tak muat tangguk. Kecil sangat sauk. Madu dia kau. Ya. Thank you Tak kena cari sauk lain. Sauk tak boleh ni. Tak muat lah. Tak saiz tu. Dia besar ni. So, Aku tak larat dah nak cedok dia. Sauk kau tak boleh lah macam ni Nas. Tak apa. tak boleh. Nanti aku bagi. Kalau aku dah sauk, aku bagi sauk. tak muat ni tu. Guys, kau tengok guys. Tak muat sauk geng. Sauk kecil memang lah tak muat. Tak pergi ambil yang besar sangat apa? Balik tak je selalu kan. Kau dengar dia punya Ngap sangat. Guys, pertama kasar. bulan puasa, lesen bulan puasa bang. Aduh lah. 7 ada ni, 7 lebih. Buka ikan dulu. Curah. Jaga tangan. Musuh tu. Dia grip dulu ni, ikan mati dia. Masa meletup dia ada dalam video? Ada. Oh aduh, sebab aku tak pandang ni dia. Kayak orang jatuh dia tembok tu. Tengok balik. Okay Nas, aku nak ambil gambar satu berdiri boleh Nas? Macam tu. Cakap kat ni tu. Okay, alright. Mak sungai ya tu. Macam. Aduh geng. Tak ada kita release 7.4 kilo. Mantap. 7 kilo, hari ke-7 puasa. Ngam. Kalau esok datang 8 kilo. Okay, alright. Siapa turun esok dapat 8 kilo. Okay. Bye-bye. Tak guys. Mana mau cari lagi? Aduh. Dah tu.
Bagi dulu kan, bagi besar kan. Baik juga. Gigit je. Oh cantik lah. Lagi, satu lagi. Okey dah. Okey, lain. Nice. Bari pergi. Okey, boleh sauk. Alhamdulillah. Guys, start dulu guys. Jangan tu. Pump sikit. Okey, pump sikit. Okey, lain. Bagi dia naik dulu, tengok macam mana dia punya hook dulu. Weh, besar. Biar pergi. Tuan kau dekat sikit apa? Sikit je. Langgar tu ada. Okey. Drag keluar. Bagi drag keluar sikit. Allah, bagi drag keluar sikit. Keluar dah tadi. Tak keluar tadi. Pundek. Baling tu comel dah macam tulang kayu. Cuba bagi. Ya. Tak apa. Apa ni kalau macam ikan dah dekat bot kan. Dia tekan sekali kalau dia tak keluar, pelonggol lagi. Jangan. Sungai. Tak ada lesen ni mama sungai ni. Tu timbul tu. Tu kat timbul tu. Nampak tak? Tak apa, ilmu siapa ada ilmu share je. Diorang bawah. Diorang ke bawah. Okey. Set hook lagi. Sekali lagi. Okey. Dah. Satu lagi. Dah. Okey, dah. Layan. Alhamdulillah. Batu ini. Relax je. Janganlah besar sangat. Aku tak boleh sauk dah besar sangat ni. Kalau besar sauk ekor lah, aku takut sakut mata. Boleh. Layan ni Abang Ali Jangan paksa. Dia nak pergi biar dia pergi. Ya, jangan Satu bagi hook dah keluar tu. jangan bagi kendor je. Kok dah keluar ni. Nak slow drag sikit kan. Nas, transfer jangan buka Nas, biar je Nas. Dekat tengah biar je. Nanti plan Abang Ali slack. Okey. Ada. Besar ni. Mantap tu, alhamdulillah. Cik jangan celuk risau. Dia ikan sini kadang tu. Dia Okey, tak apa. Weh, besar. Dia bergelepar. Besar dah. Ketak jangan ketak. Aku longgarkan sikit. Oi, saiz. Tak solid bang. Jangan paksa bang. Okey layan. Slow je. Saiz. Allah, kau sauk tak nak aku sauk. Aku sauk. Masuk boleh. Sabar sayang, Tekok saya masuk. susu sayang mama. Mama aku sayang. Ui, saya duk. Jangan pan. Boleh. Allah. Tak boleh. Dek longgar dah ni. Pusing. Itu. Tu dia. Nak pergi mana? Dah lah. Dah lah sayang. Kita nak ambil gambar je sayang. Saya. Oh dia biar. Dia gagal. Lagi ni Abang Ali. 7 8 habis. Tak. Oi, besar bodoh. Besar lagi. Besar lagi doh ni. Tak layan lagi ke? Masa. Dia kuat lagi Abang Ali. Okey. Tak apa, slow. Ambil ekor lah, jangan ambil kuat macam tadi. Tu aku ambil kuat. Oh, gagal lagi. Abang Ali jangan Abang Ali angkat sikit je. Angkat sikit, tarik dia. Jaga Nas, ada SP situ. Gagal lagi ni. Okey. Dia kepala. Jangan tarik kepala. Ambil ekor. Oh, nah. Allah, gagal lagi. Nak ada kuali betul Kau ni. Abang Ali tarik, Nas masuk kepala. Okey, alright. 1 2 3. Alhamdulillah. Wui, longkor tu. Weh, rosak kereng. Ui, Patah. Rosak kereng. patah kering. Bapak. Weh, sorry. Besar. Thank you. Dia tengok keren. Cabut. Guys, kecundang. Patah guys. Dia sebab ni sebab tadi waktu Nas turun tu drag rod retention. Cabut sikit. Tak apa, okey je. Correct tu ni. Luar ni pakok. Mantap. Jangan bagi tahu orang. So jom guys kita tengok saiz macam ni guys. Okay, alright. Sini. Okay, lawa. Okay, 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Okay, mari tengok dulu. Okey tu. Tengok.
Tak sampai 10 minit pun. Aduh lah. Lain. Beli olok tak tepi tu. Hook, hati-hati kena kaki. Sekejap kira kaki Nas, tolong tahu Nas. Papa kecil. Suruh. Layan lo. Nas off tas tu. Oh kecil je. Faham je. Jaga apa? Jaga duk. Solid. Jangan takut. Backhand tak apa-apa ni. Jangan gini Nas. Solid depan belakang. Ambil kepala. Bawa air. La ilah. Dia gagah lagi. Okey. Alhamdulillah. Tak sampai 5 minit. Hang memang padu. Sepasang geng. Ni macam gubir dah ni. Papa kecil, mak besar. Boleh kita ambil gambar. Gambar papa dengan mama. Kita pegang dulu lah. Pegang dua orang, selfie aku nak duduk belakang. Buat adil, tanda adil. Macam mana? Bagi grip satu. Tu ada grip tu. Grip apa tu? Nah, berogah. Yang biasa tu. Bawah. Angkat. Tu. Abang Ali soldi saya ambil. Tak apa. Adil lah. Kan kita punya main macam tu. Awak dah bagi peluang macam mana tadi? Saya rasa macam saya janganlah balik kan. Macam teruk pula. Sekejap. Dia dah ketuk lah. Main. Masa dia dah ketuk tadi dia. Papa dia. Dah nampak dia bertemu juga. Guys, lepas Abang Ali strike, landed tak sampai 3 minit lah. Tu strike satu ekor lagi. Ikan dah tanggut tak sempat bawa keluar. Papa guys, sepasang hari ni. Lagi besar Don. Dia gambar. Tadi 2,000 ikan orang, ini 2,000. Tu guys, Abang Ali strike. Mama. Suasana tak terkawal sekarang ni ya. Mama. Aduh. Sekejap. Saiz riba guys, saiz riba. Alhamdulillah. Tu ada kata-kata? Kata-kata. Alhamdulillah lagi. Kita punya lucut 2-3 kali. Yang ni tak ada lucut lah. Kita baling terus dia strike. Yang tadi, ya betul. Benar lah. Tak ada kata-kata setakat Yang ni. belakang buat apa? Hai. Yang selamat belakang pagi. pun ada. Apa ni? Ni saya tu. Belakang ada juga. So guys, ni sepasang guys. Mantap. Sepasang. Memang padu lah. Dua ni memang hebat. Okay, akak ikan kali. Ikan. Tu memang padu. Alright. Macam 2 ekor guys. Ni saiz. Ini dah balik 13 lebih. Sekejap. 8 kilo. Nampak? 7 guys. 7. Oh, wow. Nak ambil gambar nanti. Okay, rekod. Guys, kau manjak ya. 92. Allah, panas. Mantap. Sesi menimaikan guys. 75 dah. 5. Dia tak berhenti sebab ni. Okey, alright, tak apa. Okey. Okay, tu tahan 7.5 lah. 75 tak. So Abang Ali 7.5. Okay, tadi 7.4. Papa ni anggaran dalam 3 kilo boleh. Papa 3 kilo ada. 3 kilo lah, Ada boleh lah. 3 kilo guys. So Kita pakai ni Rapala. Rapala skill. Ni bukan Shopee punya tau, ni Rapala. memang padu guys. Tengok setup pun dah padu. Macam mana? Panas bahaya. Tak macam ni Macam ni dia. So ada kata-kata sebelum release masing-masing? Thank you for fight. Thank you for the fight. Sepasang mama papa. Okay, alright. Bye-bye. Okay, bye.
Anak dia guys. Anak dia. Ya, anak datang. Oh, okey tu dapat video ni. Aduh, dah anak dia ingat 100,000 dia. Dia main kat Zaskar tu guys. Weh, tak kecil. Dah gepa lah. Kudret lagi. Air ni. Nah. Kau tolak, kau bawa thruster kau tu. Dah sudah. Baik kau okey dah? Okey dah. Turun. Weh, nice. Tak, aku tak bagi pun. Udah. Besar ni saya rasa ni. Saya juga. Abang ni tengok anak tu, abang ni jangan bagi hilang. Ada. Silas aku main anak dia. Cabut dah satu hook ni. Main je. Saya settle ni. Tak pernah dia ada pergi nice. Tak boleh pergi. Tak boleh lagi nice. Tak boleh kan? Tak boleh lagi. Biar lu. Solid lah tak pernah. Solid tak apa. Saiz gila. Semua sebaya macam kita punya tadi. Jap. Kau nak ambil ekor ke ambil kepala? Ni Aku rasa ambil ekor lah. Oh, jom lah. Aku ambil ekor lah. Solid tak? Solid. Wah, atas bawah kena. Balik lah. Balik. Tolak sikit. Oh, alhamdulillah. Bukan sawuk pun berpengalaman. Lepas dia tak lama pun pujuk. 2-3 kali balik. Ini orang kan, dia kena bayar saya tau. Saya tolong tangguh ikan dia. Cibai punya orang. Jahat je. Lepas ni. Kalau tunggu. Lepas ni boleh cari tu. Sekor lagi. Mas ni nak settle. Nak settle Terang baik. Kau parking dia tu. Kau buka dulu tam kau. Takut patah rod nanti. Tak, ingat kecil dia ikut. Dia biasa macam tu. Awal-awal dia ikut. Lalah. Memecut awak. Mana dia tadi? Tak tahu bang ni. Kita scan dulu. Ni papa ke mama tak tahu lah. Macam papa. Papa yang kecil. Mama soalnya. Janganlah. Papa dulu ni. Jangan betik Swiss. So guys, Ya, lu tekong. Dia pandai ambil mama. hari ni customer bermurah hati. Terima kasih lah. Balik nanti tabbing satu. Puasa nice. Pos okey. Ya. Rezeki. Mama susah. Memang susah. Macam nak cakap lah, kau orang yang datang dulu sebelum orang lain rasmi. Lepas tu nanti ada yang orang panah lagi. Percaya kat Nas. Tak lah, Sailang. Kerana buat orang pandai orang ni saya susah. Alhamdulillah tak ada orang apa mancing kat ayah. Bukan. Tetap ada tu. Kalau boleh Pinjam Great Ozmi. Apa ni? Player kawan jam lah. Tu, player. Ya tu. Anak ni tak nampak dah. apa orang ni. Nice. Aku rasa 5 kilo dia ni. So guys, terima kasih lah kepada semua bagi saya mancing lepas gian tu. Saya tolong sawuk ikan dia tau. Thank you. Gasok ni guys. Penat lah, sakit tu belakang. So, ni hasilnya. Tengok. Kita tengok. Ada okey kan ini? Macam tengok kepala dia. Dalam 70 cm lah. Kan. Bukan 70 cm, 84. 84 guys. Pada duduk tengok ya. So memang padu. Jahat yang warna dia. Baik. Bang, tak sia-sia dah jumpa petak. Tu mama tak main pula.
Sekejap aku nak undur tak kapan ingat. Timbul dah kejap punya. Dah strike dah. Cek lagi. Sambil borok oh. Ni papa. Tu mama. Sekejap. Papa. Wih, mama ni tahu. Ambil tak tahu aku. Tak fair. Muat saut tadi. Muat. Dia dah saut tahu ni nah tadi. Tahu saut aku tadi dah muat tadi. Baru ekor tu. Kecil. Kecil. Ya bos. Ini dia. Bok strike tak? Cerai bos. Aduh. Pasang. Mantap lah Lawanan kan. masih lagi diteruskan. 3-1. Dia 3 aku 1. Oh. Nah 1. Aku satu. Awak nak cerita kau ni. Minta izin. Dia kan. Nah, nak ambil ekor lah. Ambil kepala lah ni. Kepala, Kecil kepala. ni. Ambil ekor. Ambil ekor, dok cari ni. Ekor. Dia ni pukat ni tak tahan. Sekali je. Betul ni papa. Weh, rok aku jangan yang tu. Betul ni Dok. papa. Saya cabut tu. Ya, kau jangan macam tu. Tadi rok aku tak buka lagi. Ya. Kau patah rok aku. Iya betul. Padu motor. Dok rare tu. Ha? Dok rare. Not Ren. Dia pergi angkat gitu pula. Sial tu. Dok, tadi depan bok lucu seekor. Ya. Abang Ali. Tu 5 kilo kot. Lalas naik pula 7.4. Ada 2 ekor dah aku. Masalah aku ni grid tak ada tu. Ha? Tak nimbang. Oh. Tapi pakai dekat tu kok. Masalahnya hilang lah tu dia. Nombor. Ha. Cetak dah satu saut. Dah cabut dah. Ni tak ni. Tak tu ambil gambar. Lebih kurang kau awak aku. Pasang ni siapa dapat? Sini dapat. Aku dapat mama dia dapat papa yang pasal yang mula-mula. Mama dia bahal papa aku lucut. Yang ni Nah bahal mama, dia dapat papa. Dan nak mengapa papa tu sombong? Wah, atas tu sombong. Memang sombong. Sini ke? Aku situ ada ketuk kok. Cuma benda ni dia tak ambil ni. Dia lari. Dia kejap-kejap anak lari tu. Dia situ dia lari masuk dalam nipa. Susah lah situ. Banyak video memang mana juga hati terasa hati abang mengatakan hari ni dia betul-betul. Mana? Kau nak kipas ke? Oh Sennas. So guys, Ni Sennas kan? mama pertama guys. Kipas. Kita kipas. Nampak sikit. Sebentar. Siap tau. Gambar tak ni. Ada 1, 2, 05 semua. Anak timbul tangan. Aku baling dah gewang. Dah ketuk dah kalau aku baling confirm strike. Yang je pula nak bagian dah. Sekali baling ke? Sengit. Tekan. Dah. Acikkan kau. Okey, sekejap. Habis. Sedap boleh eh? Sekejap tahan eh. Okey. Tahan eh. Dulu apa? Silut apa? Alright. Oh gitu cara nak lepas dia. Kalau lama-lama sangat. Dia kau ikut dia je. Ha? Dia tak boleh ikut dia. Cepat dah dah. Dah, dia boleh pergi. Kau kipas tak? Kau kipas kan? Okey, biar dia pergi. Okey, alright. Biar dia pergi. Oh cantik tu. Alhamdulillah. Okey, dia hidup. Ikan masih hidup. Size. Mantap, nice. Ali tekan ni power ni satu kali. Ikan kalau naik awal-awal lah. Dia highlight added. Bila kita tutup. So guys, update tengah hari. Air sudah pasang. So sekarang ni kita orang pergi cari bujang. Spot nipa guys. Tengok ada bujang yang sudi ketuk lah. Dewa. Oh, siang-siang barai lah. Penat. Jom. Tengok ada hasil ke tak ada. Banyak ya. So guys, masa saya dia hayap penat. Kalau cerita Nas, kau ambil gambar ni Nas. Patah guys. Mama ya.
So guys, sekarang dah pukul 5 guys. So kita orang ambil keputusan balik KT guys. Pokok panas ni. So alhamdulillah hari ni bot aku strike 5 induk. Bot acik strike apa cik? Induk cik? 3 induk guys. So hari ni semua orang tak ada kumpau, semua gasak. Alhamdulillah manis. So macam mana Balik? Alhamdulillah, hari ni padu-padu mantap. Hari Padu ni trip tak ada bujang, semua induk. 7 ekor, 8 ekor nari induk. Tapi saya berjaya mendaratkan 1 ekor ujang 5 kilo. Tapi aku rasa yang tu induk dia. Besok lagi kita kasih pam barang. So guys, yang mana tengok sampai tu lah. Terima kasih. Jangan lupa like dan share kat teman-teman guys. Assalamualaikum. Sekejap. Saiz riba guys, saiz riba. Alhamdulillah. So ada kata-kata? Kata-kata. Alhamdulillah hari kita punya lucut 2-3 kali. Yang ni tak ada lucut lah. Kita baling terus dia strike. Yang tadi, ya betul. Benar lah, tak ada kata-kata setakat Yang ni. belakang buat apa? Hai. Yang belakang pun ada. Apa ni? Ni saya tu. Belakang ada juga. So guys, ni sepasang guys. Mantap. Sepasang. Memang padu. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back.